استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى الملائكة المقربين والقربيين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. وبيسر ولا تعسر وتمن بخير. Kesurat dapat bawa sekali kita baru Bidayah Talibin ila ma'arifati Rabbil Alamin. Telah berkata mu'allif kita rahimahullah ta'ala, bermula sekaliannya itu berubah-ubah. Sekalian yang tersebut itu pendengaran, penglihatan, perkata,
panjang pendek, semua itulah batin, reda, marah, suka, duka, warna, ilmu, jahil, iman, sakit, sihat. Sekaliannya itu berubah-ubah. Berubah-ubah yang jadi ia dengan ketiadaan kehendak engkau. Yang jadi ia yang tersebut. Senang kita, susah kita, sehat kita, sakit kita, kaya kita, miskin kita, gembira kita, kecewanya kita, tenangnya kita, gelisahnya kita. Kita ke yang tentu benda tu? Tak. Kita tak tentu. Kita tak boleh nak atok. Zahir batin kita ni kita tak boleh nak atok, melainkan semuanya Tuhan yang atok. Allah yang atok bagi mai kat kita. Allah yang tentu. Atok tu mana tentu? Allah yang tentu, Allah yang tetap. Azali lagi ni Tuhan tetap siap dah. Sebab tu kita kena mengaji tauhid. Bila kita mengaji tauhid, kita faham makna qada qadar. Kita faham sifat-sifat ma'ani Allah. Dan bila kita faham sifat-sifat ma'ani Allah, kita dah mula berjalan menjadi hamba Allah tu, dengan memandang kepada af'al Allah, dengan memandang kepada takluk sifat kudrat Allah, memandang kepada perbuatan Allah. Itu kita mula berjalan nak jadi hamba. Orang yang mula berjalan menjadi hamba ni, dia tak tengok ke diri dia. Dia tak pandang diri dia, dia hanya pandang Tuhan. Itu mula berjalan lah tu. Mula berjalan. Mula berjalan, mula nak mengenal diri. Dia pandang diri dia ni serba serbi kekurangan. Dia pandang dia tidak ada iradah, tidak punya ilmu, tidak punya kudrat. Sebaliknya yang punya kudrat itu Allah, yang punya iradat Allah, yang menentu itu Allah. Dia pandang di situ. Jadi semua ni, sihat, sakit, kaya, miskin, suka, duka itu Allah. Dan inilah yang dikatakan bahagian-bahagian fitrah yang ada di dalam diri kita, yang perlu kita kena kekalkan. Ini fitrah. Fitratallahu allati fatara an-nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Tu Allah kata, jangan tukar. Jangan ubah janjimu dengan Tuhan dulu ni. Jangan ubah, mau mengaku kata aku Tuhan, mau mengaku mu hamba. Mu jangan ubah. La tabdila li khalqillah. Jangan ubah ciptaan Allah. Jangan, maksudnya jangan kamu melanggar janjian kamu dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Bila Tuhan ni Rabb ni sekalian urusan di bawah tadbir Tuhan. Bagaimana Rabb? Maknanya kalau rububiyah Allah ini tak ada satu yang bersekutu dengan tadbir Tuhan, maka kita ini di bawah kuasa tadbir Tuhan. Mana kita tak mampu untuk mentadbir diri kita sendiri, kita tak mampu. Arih nafsaka minat tadbir. Disebut dalam kitab Hikam. Berhentilah, rehatkanlah, yakni berhentilah hatimu, batinmu, jiwamu daripada mentadbir urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu akan mendapat sebenar-benar ketenangan. Jika kamu mentadbir dirimu, kamu tidak akan mendapat ketenangan sekiranya apa yang kamu kehendaki itu tidak dicapai dengan selari dengan keinginan kamu. Maka sebab itulah Allah suruh kita kembali kepada Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hari ini kami yakin, kami nak kembali kepada Allah, kami nak beramal. Mana amal itu kami nak meyakini bahawa Engkau lah segala-galanya Allah, iaitulah kami menzahirkan diri kami sebagai hamba kepadamu dengan melakukan amal ibadat. Tak jadilah. Tak jadilah. Kenapa? Kerana peluang Allah bagi dekat kita sekali sahaja. Allah bagi dekat kita peluang sekali sahaja. Nyawa ni, kehidupan kita sekali sahaja, tak lebih.
Maka ada orang yang hidupnya sehari, sedetik. Ada orang yang hidupnya seminggu, sehari. Ada orang yang hidupnya seminggu. Ada orang yang hidupnya sebulan. Ada orang yang hidupnya setahun. Maka bergantung kepada takdir Allah atas dirinya. Dan inilah sebahagian daripada akidah kita yang perlu kita meyakini. Yang perlu kita meyakini, kita berpegang kepada dia. Itu. Jadi bermula sekaliannya itu berubah. Apa makna berubah? Tidak kekal. Maksud berubah di sini tak kekal. Itu. Barang dan perkara yang tidak bersifat dengan kekal ini sudah tentu baharu. Baharu. Mana baharu ni? Allah yang menjadikan dia. Allah lah yang mentakdirkan dia. Itu makna baharu. Yang jadi ia dengan ketiadaan kehendak engkau, bukan kehendak kita. Mana yang jadi ia bukan dengan keadaan, bukan dengan kehendak engkau. Ketiadaan kehendak engkau, yakni bukan kehendak engkau. Bermakna kehendak siapa kalau bukan kehendak kita? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pandang ke kehendak Tuhan belakang-belakang tu, hati kena mujahadah. Hati kena mujahadah. Nak pandang kepada kehendak Tuhan semua ni, nak pergi kepada maqam redha kepada Allah, diam diri di dalam takdir Tuhan. Ini yang kata kena mujahadah. Kena mujahadah. Maka perjalanan untuk mujahadah ni banyak cara. Banyak cara. Ada dengan cara merenung, berfikir. Ada dengan cara riyadhah, tarbiyah daripada guru. Ada yang cara dengan cara tajrid, dipanggil majzum. Ikut jalan masing-masing. Allah nak bagi kat kita lagu mana kita beritahu. Gitu. Jadi dengan ketiadaan kehendak engkau, bukan kehendak kita. Sikit habuk tak ada pun kehendak kita yang memerlukan. Tu. Dah jadi tok guru sekalipun. Dah jadi tok guru dah, anak murid ramai dah. Masih lagi ada busuk dalam hati, tak sedar. Apa dia? Dah jadi tok guru dah, dah jadi orang alim dah jadi tok guru dah, anak murid ramai dah. Masih lagi ada busuk dalam hati itu. Maknanya dia tak nampak lagi kata itu adalah suatu kerosakan jiwa dia. Mana? Inginkan anak muridnya itu memperolehi ilmu sepertinya. Dia nak anak dia jadi macam dia. Dia nak anak-anak murid bawah didikan dia jadi macam dia, ataupun boleh ilmu, faham ilmu. Dia nak tu, nak dalam hati dia tu. Itu ambil orang panggil kebusukan hati, keaiban rohani. Dia nak tu. Jadi tak boleh siapa kita. Kadang-kadang kita dah mengaji tinggi sekalipun, kita lupa di bawah ni. Kita mengaji dah sampai peringkat terguru, kita dah jadi orang alim dah ada PhD dah, kita masih lupa af'al Allah, lupa kepada perbuatan Tuhan. Tambah zaman dah ni zaman yang dah memang realiti, zaman fitnah, sebenar-benar fitnah nampak jelas di depan mata kita. Kita tak payah kata lain, kita tanya diri kita. Kita tak payah tanya Zenji. Kita tak payah duk tengok generasi alfa. Tak payah. Kita tengok pada diri kita sendiri ni. Kalau kita ni boleh pegang handphone, melekat setengah jam tu, tak sedap lah. Kadang-kadang melekat sampai 1 jam. Dia bukan sedang, kata dia difitnah dengan handphone dia. Bagi alasan kata handphone tu, kita duk tengok benda-benda elok. Memang betul. Hang duk tengok, hang kata hang duk tengok benda-benda elok, tapi hang mengaji pun tak. Hang tinggal majlis ilmu, hang tak pergi cari tok guru, hang berasa hang buat betul. Jadi kita tak payah lihat kepada anak-anak kita yang dilahirkan kemudian ini. Kita hanya lihat pada diri kita. Kadang-kadang kita hak jadi tok guru dah pun melekat dengan handphone tu sengaja tak sedap.
Padahal kita menghabiskan masa kita macam tu saja. Melainkanlah handphone kita tu letak depan kita, kita duduk dengar kitab ke, kita duduk apa, tu tak apa lah. Kadang-kadang duduk lari benda hak lalai tu sampai setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam. Kita bukan sedap pun. Tak tahu. Gaduh-gaduh boleh duduk main game. Budak-budak main game tak apa. Tentu aku main game lah. Main game bila ustaz abang nak tidur, ikut lah. Boleh juga duk praktik selawat kan. Sungguh saya tak kata orang lain, saya kata tak saya. Dia menghalang kita untuk kita beramal. Beramal zahir ni. Dia menghalang, menyekat kita untuk kita beramal. Kita nak duduk berselawat kepada baginda Nabi SAW secara berterusan selama sejam, berat. Kita nak baca Quran selama sejam, berat. Padahal sejam tu boleh habis 2 juzuk bagi orang yang lancang setengah jam 1 juzuk, sejam 2 juzuk. Bermakna sehari 2 juzuk, 15 hari habis 1 Quran. Tak baca. Itu salah kita sendiri tu. Kita duduk pegang handphone, lalai dengan telefon tu berjam-jam. Apa kita nak jawab depan Tuhan esok? Wal asri innal insana lafi khusr. Kerana masa dan waktu kita akan disoal di hadapan Allah. Harta kita akan disoal di hadapan Allah. Umur kita akan disoal di hadapan Allah. Sakit sihat kita semua akan disoal. Setiap detik masa yang berlalu meninggalkan kita, yang kita dapat dan meninggalkan kita, semuanya pasti akan disoal. Ini nisbah kepada zahir syariat. Hakikat Tuhan yang tentukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa lah tu lah. Allahumma a'inna ala zikrika. Wahai Allah Tuhan, bantulah kami, berilah kami kekuatan untuk ingat kepada Engkau, dan berilah kami kekuatan untuk mensyukuri segala nikmat Engkau. Nikmat apa? Mata. Nikmat mata boleh duduk tengok kitab, tengok handphone. Boleh duduk tengok Quran, tengok handphone. Zamanlah zaman fitnah handphone. Sebab tu Tok Ayah Mat tinggal Kelantan. Dia kata apa? Dia kata hari ni ramai orang yang dah mati di atas cermin. Jadi ada 2 falsafah yang disebutkan. Maksudnya salah satu falsafah yang disebut, dia yang dimaksudkan iaitulah mati jiwa disebabkan cermin handphone tu. Mati jiwa. Dia tak tahu kata dia sedang membiarkan hidup yang sia-sia. Termasuk saya sendiri. Maka tidak ada orang yang nak menyedarkan kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohonlah kesedaran dari Allah. Pohonlah keafiatan jiwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga dengan kerana itu Allah kembalikan kita dalam keadaan menyedari kita setiap detik waktu bahawa kita adalah hamba Allah. Maksud saya sekali, dia bukan kata orang, dia kata saya lalai ni tak tahu nak apa. Lalai tak tahu nak apa. Jadi berubah-ubah setiap tiap-tiap sesuatu yang tersebut itu yang jadi ia dengan ketiadaan kehendak engkau dan ikhtiar, yakni tentu hati engkau dan pilih hati engkau. Bukan kita yang tentukan. Perbuatan kita ke arah kebaikan, perbuatan kita ke arah kejahatan. Cenderungnya hati kita ke arah kebaikan, cenderungnya hati kita ke arah kejahatan. Itu bukan kita. Karena yang membalikkan hati kita itu ialah Allah. Mana kita kena balik kepada hakikat. Ada orang yang beruntung atas dunia ni, ada orang yang rugi di atas dunia ni. Hakikat di sebalik tabir itu adalah Allah. Cuma zahir kita lihat manusia yang berkebajikan, manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang beradab berakhlak dengan Allah, manusia yang menentang Allah. Zahir. Maka setiap sesuatu mesti ada dalam batin kita ilmu hakikat. Setiap sesuatu perkara perbuatan itu mesti segera mengembalikan hati kita kepada hakikat, itulah dengan memandang kepada Allah. Pandang kepada perbuatannya, pandang kepada asma' dan sifatnya, pandang kepada zat Allah. Itu memandang
Makna memandang ni apa? Menyedari. Pandang ni sedap dalam hati. Ya Allah, aku tak ada kemampuan. Sedap dalam hati. Ya Allah, bantuilah aku. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah aku. Ya Allah. Sedap, ingat dia. Allah jadikan satu rahsia jantung hati kita sentiasa pam darah. Dalam pam darah tu Tuhan menyebut Allah, 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 Allah. Tuhan memberikan jiwa kita ni sentiasa menyebut Allah, tapi kita tak pandang kepada dia. Allah, 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 Allah. Bahkan kata saintis tersebut dan tertulis kalimah Allah di jantung kita. Allah, 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 kata para doktor ni. Tersebut, memang disebut. Darah kita tertulis Allah. Tapi kita langsung tak sedar. Kita langsung tak sedar. Kerana kita dihidangkan dengan dunia. Kerana kita ini dihidangkan dengan keseronokan, kesedapan dunia. Gitu lah. Gitu. Ngaji kitab lah, tak mau langsung dah zaman lah ni, tak mau. Dia baca kitab tak mau, hak dia bisa mengaji dah pun tinggal. Berasa dia berasa boleh selamat dah. Dia berasa boleh lepas dah. Hak yang tak mau mengaji tu nak tarik main mengaji, nak main dengar kuliah ni berat. Hak dia bisa mengaji dah pun tak mau. Tak payah. Bukan urusan kita. Balik pada urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, aku tak mampu bagi petunjuk. Anak isterimu pun tak mampu kepada siapa yang kamu kasihi. Maknanya Allah khitab kepada baginda Nabi SAW yang semua umat Nabi boleh faham. Malah kebaikan itu tidak mampu, tidak boleh seseorang itu mengubah seseorang untuk kebaikan. Tak boleh. Tak boleh. Walakin Allah yahdi man yasha. Sekalipun seorang murabbi mentransferkan energi yang positif ke dalam hati anak bimbingannya, kalau tidak diizinkan Allah, jikalau tidak berlaku tadbir takdir Allah, maka takkan berlaku berlaku. Walaupun dia dah naik pangkat murabbi, kerana bukan dia yang memberi bekal. Jangan duk rasa dia boleh ubah anak murid dia Allah. Jangan duk berasa kita boleh ubah anak murid kita. Jangan duk berasa kita ni boleh ubah anak-anak kita, ahli keluarga kita, isteri kita. Tak mampu kan? Tak mampu. Sekalipun kita beramal dengan 1000 amal sekalipun. Kita kata aku dah beramal dengan ilmu ni ilmu setakat. Belum tentu jadi. Kalau jadi pun kehendak Tuhan. Hang baca tu pun kehendak Tuhan. Dia jadi pun kehendak Tuhan. Tak jadi pun kehendak Tuhan. Ada setengah orang yang tak jadi, mati lagi tu kan. Ada setengah dia beramal, berwirid, berzikir, bersuluk, jadi diri dia. Dia pun jadi, anak isteri dia pun jadi. Lagu mana nak buang apa nama, nak buang perangai-perangai tak elok anak isteri, perangai-perangai tak elok ni anak isteri ni, anak-anak murid, lagu mana nak buat? Maka dikatakan bacalah dalam Ilul Khairat ni hari-hari. Bacalah Lum'atul Awrat tu hari-hari. Jangan tak istiqamah baca. Di situ ikhtiar kita. Bahkan ikhtiar kita tak boleh memberi bekas sikit pun. Dan kena faham, ikhtiar kita itu adalah menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Sekadar tu saja. Tengok dia kata, dengan ketiadaan kehendak engkau dan ikhtiar engkau, awak ikhtiar hang ke arah kebaikan itu, bagi bekah kau. Hang baca Lum'atul Awrat, hang baca apa wirid kau, barakat makiyah kau, boleh kena ubah anak isteri hang yang perangai huduh ni? Tak boleh. Habis hang baca tu apa? Kerana ada keberkatan di situ. Jadi hak dia baca dah tu jadi, itu kehendak dia, kehendak Allah. Ada yang baca tak jadi pun dah, ada yang baca jadi pun dah. Wajibnya kalau baca jadi. Kalau berwirid, beramal jadi. Kerana itu sunnah yang diaturkan oleh Allah. Hak tak jadi pun banyak. Hak jadi pun banyak. Jadi tutup guru ni dia tak boleh mengeluh lah.
Dia tak boleh mengeluh. Kalau buat atok tak apa, atok hidup nak memberi bekas tak boleh. Jadi dah jadi tok kubu ni jangan mengeluh. Mengeluh lah anak-anak budak-budak zaman lah ni tak mau mengaji lah apa. Ikhtiar sudah. Ikhtiar sudah. Buat hak tu, buat hak ni, buat. Maka ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu wajib syariat. Bukan ikhtiar itu memberi bekas. Maknanya tidak ada urusan diri kita, tidak ada nisbah dalam hati kita untuk kecewa. Ini bukan untuk urusan kita. Meletakkan sesuatu itu bukan urusan kita. Oh berat ni berat. Berat. Dan ikhtiar engkau yang dikeluarkan akan dia. Maknanya di sini kalau nak tulis apa dia? Tiap-tiap sesuatu itu hasil bukan dengan sebab ikhtiar kita, kerana ikhtiar kita tidak memberi bekas. Nak kalau tulis itu kan. Tak ada usaha ikhtiar kita memberi bekas pada alam ni. Tak ada pun. Melainkan kita pandang juga Allah kata. Sebab tu Tuan Husin ni disebut dalam kitab dia ni, dia pergi kepada hakikat dan makrifat. Dia pergi kepada tauhid khas. Dia bermula daripada tauhid am, membawa jiwa dan rohani kita menuju kepada tauhid khas. Itulah beramal dengan tauhid am ini. Beramal dengan tauhid am ini adalah syuhud, memandang, merasai wujud Tuhan, memandang, mengakui dengan kelemahan kita, ketidakkemampuan kita, kelemahan kita, kehinaan kita, mengaku di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Maka orang yang benar-benar ikhlas, dia mengaku hina, lemah diri dia tu di hadapan Allah. Dia tak mengaku hina, lemah diri dia di hadapan manusia. Itu beza lah. Orang yang duduk mengaku lekeh, lemah depan manusia ni, tu tak betul itu. Dia tak betul. Mana depan manusia dia tak boleh mengaku lekeh. Dia kena menyatakan apa kelebihan yang Allah bagi dekat dia. Yang kena mengaku lemah ni di depan Tuhan. Jangan duduk depan manusia duduk buat lekeh. Saya ni tak ada apa. Hak dalam perut tu nak dipuji. Hak zahir manusia ni duduk mengaku lekeh. Hak dalam perut nak dipuji. Riak tu. Itu riak tu. Setengah daripada sifat riak, ciri-ciri orang riak, merendahkan diri di hadapan manusia, sedangkan batin hatinya inginkan dipuji. Riak tu nama dia. Padahal yang sepatutnya ditawadukkan itu di hadapan Allah, bukan hadapan manusia. Di hadapan manusia yang harus dikongsi, bukan disembunyi. Kalau hukum hakam dinyatakan kebenarannya. Bukan masalah Imam Syafi'i itu cakap tak betul. Imam Syafi'i itu cerita lain. Itu bak lain. Nampak? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Jadi yang tu memandang. Wajib lah kita kena ajak dah diri kita lah ni. Kita kena ajak dah, kita kena mula didik dah. Saat ni kita kena mula didik dah hati kita, pandang hina ke diri. Orang lain semua mulia. Orang nak kata apa kata. Orang nak hina kita hina. Tak hilang pun sikit kebaikan kita di hadapan Allah Ta'ala. Orang nak fitnah kita, fitnah. Dia pun mulia, dia pun nak buat apa, dia pun buat lah. Kata dia pun mulia. Kita hina. Menghinakan diri kita di hadapan Allah, memuliakan orang lain di hadapan Allah. Kita kena mula. Kena mula tak salah dia kena mula. Tak boleh biarlah. Kita tak boleh biarlah diri kita ni lalai. Kena buanglah sifat-sifat marah. Kena bubuhlah dalam hati sifat sabar. Kena bubuhlah, tanamlah di dalam hati sifat redha. Kena bubuhlah dalam hati tawakal. Kena bubuhlah dalam hati sabar. Kena didik, ajaklah hati kita supaya syuhud af'al, syuhud asma', syuhud sifat, syuhud zat. Kenalah, dah kenalah. Umur 30, 40 tak mula memandang kepada Tuhan lagi, tak ingat Tuhan lagi. Sampai bila kita nak ingat Tuhan? Kena didiklah, kena paksalah hati kita ni, kena paksa. Yang dikeluarkan akan dia, akan tiap-tiap sesuatu yang tersebut itu daripada tiada kepada ada.
Malah makhluk alam ni Tuhan ciptakan. Kelakuan-kelakuan alam ini pun setengah daripada kejadian Tuhan. Walaupun bukan makhluk tapi kejadian. Besar kecil itu kejadian. Kejadian Tuhan. Ruang ni macam Tuhan, kejadian Tuhan. Walaupun dia bukan makhluk. Dinding tak apalah makhluk. Ni ruangan ni. Al-Farah, lapangan yang mauhum, yang disangka seperti lapang dipenuhi dengan udara. Ini juga kejadian Allah. Walaupun bukan nama dia makhluk, tapi tetap bersangkut dengan Tuhan. Bukan hak kita sikit pun. Kita boleh buat botol ya, padahal botol itu makhluk Tuhan. Lubang yang ada dalam botol pun kejadian Tuhan, bukan hak kita. Nama yang botol manusia buat, bukan buat pun, bukan cipta pun, buat dia olah rupa. Dia panggil olah rupa, membentukkan sesuatu rupa, bukan hak kita. Tak ada. Lagi duk pandang kita ada ni, lagi duk pandang kita boleh. Maka itulah kelemahan-kelemahan, kekurangan busuk-busuk yang ada dalam hati kita lagi. Dan daripada ada kepada tiada, ada tiba-tiba tak ada, itu Tuhan buat semua. Dia panggil sifat fi'il Allah. Sifat fi'il Allah muta'allaq bagi kudrat. Bila muta'allaq bagi kudrat ni, dia mesti selari dengan iradat, dan dia mesti selari dengan ilmu Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, Tuhan melihat. Mendengar, mengetahui, melihat maujudat akan tiap-tiap yang ada. Maka mengetahui Tuhan itu lebih umum. Bukan setakat yang maujudat saja, bahkan setiap perkara Tuhan mengetahui. Wajibat, mustahilat, jaizat, semua Tuhan mengetahui. Hatta suara-suara hati kita Tuhan mendengar. Suara hati kita Tuhan mendengar. Tuhan melihat suara hati kita. Nama ya suara Tuhan mendengar. Walaupun tak nampak, tak dilihat. Roh pun tak nampak, tak lihat, Tuhan tak dengar ke? Suara bagi roh. Kalau roh tu ada, suara bagi roh tu pun ada. Tak semestinya tiap-tiap benda yang ada mampu dilihat, didengar. Akal kita ada, boleh lihat, boleh dengar ke? Tak boleh. Allah yang boleh dengar, Allah yang boleh lihat. Benda ada. Kelakuan hati kita Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bolak-balik hati kita, dia yang membalik-balikkan hati kita. Buat dia tak tahu pula. Bermula yang demikian itu, yang tersebut itu menunjuk akan baharunya. Baru tiap-tiap suatu itu. Bermula yang demikian itu, yang tersebut itu menunjuk akan baharunya. Apa dia makna baharu? Baru jadi, baru timbul, baru wujud. Dan berkehendak kepada orang yang membaharukan dia. Apa dia orang yang? Yakni zat yang. Zat yang, orang yang membaharukan dia. Yakni zat yang membaharukan dia, yang mengadakan, yang mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Hak tak ada buat bagi ada, timbul. Baru timbul. Dia lah tu, kerja buat dia lah tu. Ada yang dinamakan makhluk, ada yang dinamakan maj'ul. Hak makhluk tu jisim, hak maj'ul ni arat. Bagian daripada maj'ul tu arat. Arat yang iktibar tu maj'ul. Arat yang mawjud tu makhluk. Kena boleh beza, jangan tak boleh beza pula tu. Arat yang mawjud itu namanya makhluk. Arat yang iktibar itu namanya apa? Namanya maj'ul. Arat juga. Panjang, pendek, nipis, tebal, kemek, apa? Tu arat. Arat tapi mawjud ke? Tak. Bukan mawjud tapi maj'ul. Dia iktibar, dia termasuk di dalam maj'ul Tuhan. Kejadian yang dijadikan Allah. Kejadian yang dijadikan Allah.
Kejadian yang dijadikan Allah, makhluk yang diciptakan Allah. Tak sama. Tak sama. Maka makhluk yang diciptakan Allah itu lebih khas daripada yang dijadikan. Kerana yang dijadikan itu umum. Tuhan yang menjadi, yang meletakkan tembus pada tayar. Tuhan yang menjadi, yang menetapkan kemek pada tin, bengkok pada besi. Itu menjadi ke mana menetap, bukan makhluk. Kalau makhluk ma khalaqallah mawjud ba'dal adam, itu makhluk. Ini ruang kemek kemek tebal nipis tembus, itu bukan makhluk, itu kejadian Allah yang dijadikan Allah. Dengan mana menetaplah ia oleh Allah. Tuhan yang menetapkan. Anda boleh beza tu. Itu kena bagi boleh beza. Ini bab tauhid. Nampak sembang-sembang macam tak ada apa, tapi nak faham tauhid dia kat arah situ, kena faham situ. Nak faham situ. Duk rasa kita lepas fardu ain, tiba-tiba fardu ain tak lepas. Nak pergi peringkat makrifat yang khas tu. Nak kenal wujud Tuhan, nak kenal qidam Tuhan, nak kenal baqa' Tuhan, nak kenal dengan mana makrifat khas, syuhud qudrat, syuhud iradat, syuhud ilmu, syuhud sifat-sifat Tuhan. Nak pergi situ. Bila lagi? Bila lagi duk tangguh? Duk tangguh kita ni bila lagi? Kita duk tangguh kata mati kita kan. Tak dan syuhud makrifat. Duk seronok dengan dunia, kita duk tangguh sampai tak ada nak pandang kelih Tuhan pun. Duk nampak kita ya. Kalau lagu mana nak kata lagu mana? Siapa dengan saya? Orang kata kat saya, kita boleh nak marah. Orang kata kita boleh nak marah. Orang lawan kita boleh nak marah. Lekeh sungguh tipu kita. Lekeh ni lekeh. Dalam jiwa ni, iman kita, rohani kita masih lekeh. Kenapa? Buktinya ada masih lagi dendam dan marah, nak marah orang lain. Lekeh jiwa kita. Lembut selembut kapas. Kerana jiwa yang kental itu ialah jiwa yang syuhud. Dia buat tak tahu, dia pandang Tuhan, tak apa. Innaka la tahdi man ahbabta man ahbabta. Anak bini kita yang tak mau turut kita, sabar, redha, tawakal, sabar pelan. Nak pandang tu, marah kita. Tambah-tambah lagi tak mau ikut syariat, dah lagi marah. Tu marah disebabkan tak mengikut syariat. Baru ni ada duk sembang dengan seorang ustaz. Saya kata lah. Yalah saya kata apa? Kita nak marah dekat orang tu, kita nak marah dekat jemaah buat tu, marah kerana syariat tak mau. Betul tak ustaz? Saya tanya dia. Kalau kita marah tadi takut bercampur dengan nafsu kita. Jenis duk marah kat orang-orang mengai, buat pertandingan mengai, menyusahkan orang, semua hati lah. Maksudnya hati lah. Marah disebabkan kerana syariat. Hampa ni buat judi. Boleh jadi mereka tu ada muhalil, tak ada jadi judi. Kalau ada muhalil nampak macam judi, tak jadi judi, halal semuanya. Buat pertandingan mengai kan, pertandingan mancing, hadiah 1 juta, hadiah 2 juta, hadiah 100,000. Siapa tak mau? Takkan nak pula RM200. Dia buat pula RM200, dia pergi bagi yuran. Nampak macam judi tu, ada orang lain yang tak bayar masuk beri, ada. Dia marah ramai sangatlah, menyusahkan rumah tangga dia lah. Itu marah tajuk lain. Jangan marah disebabkan anak tu nak pukul harum semua, tak boleh. Jadi saya tanya dia, betul tak ustaz saya berpendapat macam tu? Tak tahulah rohani saya nampak macam tu. Marah kerana syariat tak apa, tapi jangan marah kerana nafsu. Serupa kita tibai anak kita. Kita tibai anak kita, hak Nabi suruh tibai. Itu tibai syariat. Tapi kita tibai tadi kerana ada nafsu.
Allahu Akbar, berdosa kita dengan anak kita, berdosa kita dengan isteri kita, dosa kita dengan suami kita. Kita marah kerana nafsu, dosa. Bila lagi nak ubah? Bila lagi? Saya tanya diri saya ni, sebut kat tuan, bila lagi? Lekeh semua, lekeh semua. Tak lah, masing-masing lah no. Ubah masing-masing. Saya boleh dulu baca, saya boleh dulu cakap apa yang saya faham, apa yang habis dari hati saya. Saya boleh tolong cakap. Kalau saya sendiri pun nak ubah diri saya, saya sendiri pun nak cuba untuk ubah diri saya. Itu ikhtiar lah. Hakikat tak boleh ubah pun, hakikat tak boleh ubah. Tapi Allah kata dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya Inna Allah tidak mengubah sesuatu. Allah tidak mengubah diri seorang, melainkan secara zahir dia ke arah kebaikan, maka Allah bawa dia kebaikan. Ini pun ayat ni pun kena bahas juga tu. Maknanya Allah tak mengubah lah, kita kena mengubah diri kita. Tak, bukan masalah gitu. Maknanya lorong kebaikan ini nampak, maka yang melorongkan kebaikan itu ialah Allah. Yang melorongkan kita ke arah kebaikan itu ialah Allah. Itu pada hakikat. Maka terdorong secara zahir menuju kita ke arah kebaikan. Mari orang main daerah, dia tanya kita pasal pondok lah apa lah. Saya kata orang tak mau mengaji nak buat macam mana? Allah tak bagi, tak payah kita. Kalau Allah bagi, kita buat susah hati lah. Susah hati lah kan, susah hati. Memanglah kita susah hati sama-sama umat Rasulullah. Mana Nabi suruh kita menuntut ilmu. Tapi kalau masyarakat lain tak mau menuntut ilmu, apa hak kita? Berserah kepada Allah. Itulah. Marah-marah juga lah hati. Apa ni aku tak mau ngaji langsung ni, umur tua ni, tak tahu malu ke Tuhan. Tauhid tak sedap lagi, tak erti lagi, kitab sebuah tak bisa khatam lagi, fiqh pun kitab pun tak kenal. Kemudian katanya Musannif rahimahullah ta'ala, dan berkehendak kepada orang yang membaharukan dia. Apa dia yang membaharukan dia? Yakni yang menjadi akan dia. Yang menjadi di sini dengan mana mencipta, bukan menjadi dengan mana menetap. Menetap iktibar ni wujudi mawujud di makhluk, jisim. Dimaksudkan di sini jisim, ajsam, ajram tu, yakni menjadi akan dia. Dan orang yang menghukum akan dia. Dan bermula, ni jadi mubtada boleh. Dan orang yang bermula, orang yang menghukum, yakni yang menentu, yang menetap akan dia, sehingga jadilah ia daripada tak ada kepada ada, itu yang wajib wujudnya. Wajib tu kena tulis, yakni yang mesti, yang mesti sungguh. Wajib di sini dengan makna wujud, kerana wujud itu ialah diri wajib. Tulis semua yang ada kitab lah. Yang wajib di sini wujud. Wajib dengan makna wujud. Kenapa? Kerana wujud itu ialah diri wajib. Maknanya terjemahnya gini, dan orang yang menghukumkan akan dia itu yang tentu sungguh adanya. Yang tentu sungguh adanya. Dipanggil wujubul wajib. Melayu kata apa? Tentu sungguh adanya. Dipanggil wujubul wajib. Dan orang yang menghukum dan menetap akan dia, akan yang tersebut itu,
Daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Orang yang nak mengeluar, nak mencipta zat itu siapa? Yang wajib wujudnya. Ini dalam kalimah la. La mawjuda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. La matluba bihaqqin illallah. Kalimah tauhid pun berapa orang saja yang faham. Berapa orang saja yang faham. Jangan kata faham tafsir, nak faham ijmal pun boleh ke lah. Boleh cek tengok. Tak tahu faham ijmal tu pun tak apa. La ilaha illallah, zat Allah jua Tuhanku. Zat yang bernama Allah, dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku. Itulah ilaha illallah. Zat yang bernama Allah itu dialah Tuhanku. Dia jualah Tuhanku. Ataupun hanyalah dia Tuhanku. Mana? Zat yang bernama Allah. Itu kata la ilaha illallah. Zat yang bernama Allah itu dia jualah Tuhanku. Kalau pendek sikit, la ilaha illallah, Allah jua Tuhanku. Itu ijmal. Itu ijmal. Hak tafsir ke mana tafsir? Tafsir kena mengaji sifat 20. Satu. Kaedah kata 5, 6, 4, 5. Mau kena mengaji ni. Orang yang duduk bisa mengaji tak boleh tahu lah. 5, 6, 4, 5, 20. La 5, ilah 6, ilah 4, Allah 5. Lagu mana nak hurai, kena mengaji. Kena mengaji ya. Daripada bahasan awal sifat 20 kena mengaji. Baru dia kita faham. La isbat 5 sifat. Ilah isbat 6 sifat. Ilah terkandung 4 sifat. Terkandung tu isbat lah. Allah terkandung 5 sifat. Maka himpun jumlah semuanya 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang bernama zatnya itu Allah. La ilaha illallah. Maknanya semuanya adalah sifat Allah. Isbat. Isbat datang. Bukan Nabi. Isbat. Nabi hak tak layak di Tuhan. Hak tu pun Nabi. Hak isbat di Tuhan, hak sebut di Tuhan 20. Hak isbat di kita 41. Hak sebut di Tuhan 20. Hak isbat di kita, hak kita mengaku sungguh tu, hak di Tuhan tu 41. Sifat dia 20. Lazim daripada 20 tu bersifatlah ia dengan 41 sifat. Tu. Payah juga nak faham tu. Kali buat, jangan boleh kata buat mudah. Mau tak bisa mengaji, tak boleh kata buat mudah. Kena mengaji. Allah, ya Allah memang maha baik. Kan? Ada komen dia tulis Allah maha baik. Allah maha baik, tapi syariat kena turut tak? Perintah Tuhan suruh mengaji mengenai dia. Kena. Tak mengaji, tak mengenai dia, dosa kita. Buat benda lain. Kita duduk lepak kedai kopi, duduk pergi berjalan sana sini, lain daripada benda hak wajib syariat ni. Kita mensia-siakan masa umur kita, maka kita berdosa dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana kita tak kenal zat dia lagi, tak kenal sifat dia lagi, tak kenal hukum bagi ketuhanan dia lagi. Dosa. Berdosa kita dengan Tuhan. Pasal apa? Pasal kita mensia-siakan masa kita, tak bagi time dekat kita untuk kenal sifat-sifat Tuhan. Berdosa. Duduk dalam keadaan berdosa. Wujud tak kenal, qidam tak kenal, baqa tak kenal, mukhalafah tak kenal. Secara umumnya tak kenal makna la ilaha illallah. Duduk dalam keadaan berdosa. Buat ambil sendiri tanggung lah. Sendiri buat, sendiri tanggung. Tu Auzubillah min zalik. Dan am ta'lu ilmunya.
dan am ta'lu ilmunya, meratai ilmunya. Bagi kita kat tengok ni, kita sambung balik di depan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tu panjang tu nak urai tu. Am ta'lu ilmu tu panjang nak urai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Moga-moga Allah bagi kat kita hidayah taufik. Moga-moga Allah menggerakkan hati kita ni boleh kenal dia, faham dia. Tapi jangan duk harap sajalah, kena ada tindakan. Kan? Dia berdoa saja tapi tindakan tak ada. Kan? Jangan berdoa saja, tindakan tu kena ada. Doa kita akan bagi bekas pun, tapi kita berdoa ni sebagai hamba. No? Kita berdoa ni hamba. Doa kita tak ada bagi bekas lah. Doa kita tak boleh menghasilkan sesuatu pun. Tapi doa yang ikhlas ada pahala. Bukan doa yang ikhlas menentu kebaikan, bukan. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fi haqqi wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah lagi lazimah ada pengajian kita Minhajul Abidin. Terima kasih Ustaz. Sama.